Alamak! Kerja rumah saya belum siap lagi. Farisha. Oh, Farisha. 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 Boleh tak kau buat kerja sekolah untuk aku? Aku bagi kau RM10. Macam. Wah, RM10. Oi, ada syarat tau. Kau kena tutup mulut. Itu rasuah. Rasuah? Rasuah itu apa? Rasuah ialah penawaran atau penerimaan suapan sebagai upah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Rasuah berbentuk duit, hadiah, bonus, jawatan, diskaun dan perkhidmatan. Faham? Faham. Haziq, jauhkanlah diri daripada rasuah. Hasil yang awak perolehi tidak mencerminkan kemampuan sebenar. Awak akan jadi malas untuk berusaha. Macam mana awak nak berjaya? Farisha, awak pula perlu jujur dan berani untuk menolak rasuah. Katakan tidak kepada sebarang bentuk sogokan atau hadiah yang tidak sah. Baiklah, saya berjanji tidak akan menghampiri rasuah. Saya juga berjanji akan siapkan kerja sekolah sendiri. Sabar. Besok ni. Assalamualaikum. Kawan-kawan, macam mana nak jadi wira anti rasuah? Untuk menjadi wira anti rasuah, kita hendaklah jujur, amanah, berintegriti dan bertanggungjawab. Kita juga hendaklah berani menegur dan berani melapor kesalahan rasuah. Ya, semua ciri itu ada pada aku. Jujur, amanah, berani dan handsome. Akulah wira anti rasuah. Kita kan kecil lagi. Kalau kat sekolah, ada ke rasuah? Ada, cuma kita je tak perasan yang perbuatan itu adalah rasuah. Nami, esok kau pergi kan? Kau main bola kan? Kau bagi aku satu gol, aku belanja kau makan. Nak tak? Itu rasuah. Weh Farisha, aku tak bawa buku. Boleh tak aku nak pinjam buku kau? Nanti aku bagi satu coklat dekat kau. Itu rasuah. Farisha, esok kan ada pelantikan yang kat kelas kan? Boleh tak kau lantik aku jadi ketua, sebagai balasan aku lantik kau jadi penolong? Nak tak? Itu pun rasuah. Jadi, apa yang kita perlu lakukan jika nampak rasuah dekat sekolah? Di sekolah, kita boleh tegur secara berhemah dan laporkan kepada guru. Untuk kes-kes berat di luar sana, kita boleh lapor kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya ingin menjadi wira anti rasuah. Boleh? Kita semua boleh menjadi wira anti rasuah. Betul tak kawan-kawan? Betul. Kita semua boleh menjadi wira anti rasuah.